peralatan adaptasi untuk kegunaan aktiviti kehidupan harian. Aktiviti kehidupan harian ialah terma yang digunakan secara kolektif untuk menghuraikan kemahiran asas yang diperlukan bagi seseorang individu untuk hidup secara berdikari. Aktiviti pertama, mandi. Berikut merupakan contoh-contoh alat adaptasi untuk aktiviti mandi. Tunjukkan contoh penggunaan bathing chair dan long handle brush semasa mandi. Seterusnya, penggunaan tandas. Gambar tertera memaparkan contoh alat adaptasi yang sesuai digunakan untuk aktiviti di tandas. Aktiviti ketiga, kebersihan diri. Terdapat pelbagai alat adaptasi yang boleh digunakan bagi memudahkan aktiviti pengurusan kebersihan diri. Antaranya, seperti berikut. Contoh penggunaan long handle comb dan adaptive comb. Video memaparkan contoh penggunaan alat adaptasi pemotong kuku. Seterusnya ialah contoh penggunaan alat adaptasi Palmar Pocket untuk memegang berus gigi. Aktiviti keempat, memakai pakaian. Berikut merupakan contoh alat adaptasi untuk memakai pakaian. Penggunaan button hook untuk membutang baju. Teknik adaptasi menggunakan velcro bagi baju yang berbutang. Penggunaan tik-tik button untuk menggantikan butang. Memakai stokin menggunakan stocking garter. Aktiviti terakhir, makan. Gambar menunjukkan beberapa contoh alat adaptasi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti ketika makan. Penggunaan adaptive plate dan non-slip made. Penggunaan Palmar Pocket untuk memegang sudu. Aktiviti minum menggunakan bilateral holder adaptive cup. Bagi mendapatkan cadangan peralatan adaptasi yang sesuai, anda dinasihatkan untuk berjumpa dengan jurupuli perubatan cara kerja. Sila dapatkan temujanji di unit terapi cara kerja melalui rujukan dari doktor.